Macam mana? Panggil orang datang ambil saya, helmet lupa bawa. Aduh. Aduh. Okay, kereta ni selepas servis, dia punya ini lampu ni dia tak ada highlight. Dia tak ada, dia buka lampu terus highlight. So Abang James ambil kereta dia, tolong dia hantar ke service center. Okay, kita sambung kita punya kereta ni Abang James nak hantar pergi service center guys. Jadi di sini kereta Saga ni guys adalah kereta Saga Premium. So adalah amat penting kita mempunyai satu SA yang bertanggungjawab mengambil kereta kita jika ada masalah. Katakan ini perkara kecil je pun, dia punya lampu tu dia buka highlight, dia tak boleh turun balik. Jadi selepas servis pertama tu dia ada ini masalah, kita bawa baliklah ke service center untuk cek kereta dia. Sebab dia kerja service center, lebih baik kita hantar pada waktu pagi untuk pergi cek kereta ni. Jadi di sini kau nampak tak kenapa benda ni berlaku, ada orang komplain tak ada servis. Jadi servis tu penting lah after sales untuk SA yang lain lah Jadi bukan ini kes saja, banyak kes yang berlaku dalam keadaan yang tak ada masa untuk customer. Jadi kita tolong, kita bantu itu penting. Satu. Kedua ialah ini perkara kecil ni dalam apa kereta, apa brand pun ada punya. Yang kata tak ada, semua kereta ada kita bukan salah satu brand yang kereta punya kawan saja, kita banyak kereta punya kawan yang jual brand-brand lain. Ketiga, kita tengok kereta ni premium saja, dia 43,000. 已經到了 service center 然后呢给他们check这辆车到了转给先给Okay, kereta dah siap. Kita buka lampu, dah tak ada highlight. Buka lampu highlight baru ada. Tutup highlight dah okey. Okay, dah siap. Sekarang dah pukul 2.30. Saya belum makan lagi. Tunggu kereta siap, nampak? Nak hantar balik pergi Melaka Raya bagi customer. Minyak tak ada lagi, kena isi minyak lagi bagi customer. Okay, minyak dah isi. Tak penuh lah. Janji ada 2 petak, nampak RM20 bagi customer, daripada tak ada lah Okay, kereta dah bagi customer. Kita jalan kaki, hujan hari ni. Aduh. Jadi penting guys untuk kita ada servis sebegini untuk customer, daripada mereka akan komplain kita proton masalah, tak ada, tolong settlekan ini itulah. Banyak yang akan dijadikan kita punya masalah kemudian. Jadi bukan selalu akan berlaku benda-benda macam ni, tapi kita ada servis sebegini untuk menolong kita punya customer lah. Kalau broker, dia akan bagi diskaun lebih tinggi daripada SA, tapi SA akan bertanggungjawab daripada broker yang akan lepas tangan masalah-masalah yang anda hadapi kemudian. Itu penting guys. Okay, sekarang jalan kaki pergi ambil motor saya di sebelah sana. Jom tengok kita punya perjalanan hari ini. Untuk Abang James, ini berbaloi lah, bukan kerja yang mendapatkan keuntungan, tetapi mendapat kita punya kepercayaan daripada segi kawan-kawan, introducer kemudian tak jauh pun sebenarnya. Kita parking motor, tapi hujan dah. Tadi tak hujan, sekarang dah hujan. Jadi kita kena pergi ambil one way. Kereta ni masuk one way. Motor kat sini. Nak lepak dulu ke nak reda hujan? Alamak, helmet kat mana? So saya ni bini datang ambil saya, helmet tertinggal kat showroom. Aduh.